Pengembaraan bersatu dengan gaya hidup. Itu adalah slogan yang Avita tunjukkan kepada motosikal mereka, iaitu Avinta Ranger Max Explorer 130, yang mana adalah model terbaru daripada Avita, model yang bersesaran 130cc, yang boleh katakan seperti motocross. Motocross ke cup cross ke lebih kurang sama je lah kan. Mesti ada perbezaan yang ketara antara motor yang macam biasa tu. Antaranya absorber dia lain macam, mijak kaki dia lain macam, engine guard pun ada, tongkat stand pun tengok panjang macam tu. Untuk apa? Untuk memudahkan korang double stand. So pengalaman aku menunggang selama seminggu ni, aku dapati motor ni memang banyak memberikan keselesaan, terutama ketika melalui jalan yang tak rata. Sebab suspension dia, kalau korang perasan, suspension dia yang belakang ni, dia menggunakan suspension gas dan hadapan teleskopik panjang. Tayar hadapan juga bersaiz 18 inci, manakala belakang bersaiz 16 inci. Memang sesuai digunakan di jalan yang tak berturap lah. Okey, apa yang aku nak highlight dekat sini adalah design dia. Design dia ni, kalau korang perasan, design yang ada juga pada motor selain daripada Avita, iaitu Honda dan juga Yamaha. Salah satu model Yamaha yang terbaru adalah PG1, yang design lebih kurang ala-ala macam ni, cup cross. Manakala satu lagi Honda City 125 yang telah keluar sejak tahun lepas lah. So apa lagi kelebihan yang ada pada motor ni? Yang pertama, dia ada 3 rak di hadapan, di tengah dan di belakang. 3 rak ni korang boleh ikat saja, macam letak beg di hadapan boleh, di belakang macam helmet So, helmet letak sini. Okey, macam beg aku ni aku letak kat depan. Contohlah, contoh. So, nampak? Ada 3 rak yang boleh jadikan motor ni serbaguna lah. Lepas tu korang boleh ikat je kan. Macam tu lah. Okey, seterusnya tangki minyak dia 8.5 liter guys. So pengalaman aku guna ni, bila meter tu berkelip, aku isi balik RM12. RM12 Okey, motor ni lagi satu, dia pakai tayar dual purpose. Tayar dual purpose, dia boleh masuk off-road, dia boleh juga masuk on-road. Tapi bila on-road, kita akan rasa kurang selesa sebab tayar ni biji-biji kan. Jadi dia ada bunyi bising dan juga berat sikit lah tayar ni. Okay, dari segi spesifikasi enjin, aku akan bacakan sikit lah sebab aku tak hafal kan. So sesaran enjin dia 127cc, 54 x 55.5 mm. Nisbah mampatan 9,1, top 10.5 Nm, horsepower 10 horsepower. Okay, dia ada kickstart dan juga starter. Okay, minyak hitam dia ni, mungkin ada yang tak tahu, 1.2 liter bukan 1 liter. Ada tambah lagi 200 ml Apa yang menarik dekat Avita yang baru ni, dia punya kerangka ni diperkuat dengan double T-bone. Dia ada double T-bone. Jaya belakang 3.50, hadapan 2.75. Saiz lah, saiz tayar Brake hadapan brake disc, brake belakang menggunakan drum brake. Ketinggian jarak daripada tanah ke enjin ni, maknanya ground clearance dia 180 mm, 180 mm lebih panjang daripada pembaris pendek. Macam tu lah, tinggi tu. Okey, apa yang Avita highlight kelebihan dia, kapasiti muatan, mudah digunakan, slot pengecasan USB, fully LED, engine stop kat sini, ada starter, ada pass light, ada hazard light, lampu bawah, lampu atas, signal, horn dan juga choke. Motor ni pakai carburetor guys. Motor ni pakai carburetor.
macam ni aku memang sangat suka lah. Macam exhaust dia buat tinggi macam ni sebab bila kita lalu air ataupun sungai, anak sungai kan, kita boleh melalui dia sampai ke level bawah exhaust ni. So air takkan masuk, motor still boleh jalan dalam air. Bila korang masuk air, sini sampai sini masih selamat. Kau jangan masuk air sampai ni, memang matilah motor ni. Okey, itu kelebihan lah. Kelebihan dia. So ada juga kekurangan. Kekurangan dia ni kita tak nafikan. Semua motor pun ada kekurangan kan. So kekurangan yang pertama sekali bagi aku, charging port dia ni terlampau menghala ke sini. Dia boleh buat tepi kan, dia boleh buat atas ke. Sebab kalau kita letak barang, so charging port ni akan mengganggu sikit. Wire tu akan mengganggu barang kat sini lah. Kalau dia buat di sini atau di sini, lebih baik. Okey, seterusnya dekat meter ni terlalu simple. Terlalu simple tu bagi aku macam bagus lah kan, simple. Cuma simple dia tu terlampau simple, sampai jam pun tak ada, trip A, trip B pun tak ada. Itu yang bagi aku agak kurang sikit lah. Tapi masih okey, tak ada masalah. Benda tu okey. Mungkin sampai sini je video kali ni. Terima kasih pada yang sudi menonton hingga ke ujung ni. So minta maaf kalau ada kekurangan daripada review aku ni. Pengalaman aku bawa selama seminggu ni memang susah nak lupakan lah. Sebab motor ni ramai yang suka bertanya lah harga dia, kemampuan dia, top speed dia kan, macam biasalah. Jadi aku rasa kalau siapa yang nak beli motor ni memang tak rugi. Memang sangat-sangat tak rugi. Sebab motor ni dia sangat-sangat unik. Sekali lagi terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe Adik Krim Motovlog. Jumpa di video yang akan datang, video lain.